Ni Kak Alia, jom. Jom. Kita jalan kaki ke hotel kita sana. Ni, kita punya hotel, Kiwi Capsule Hotel bersama Kak Alia. Hello guys, last week aku ke Bangkok. Aku sampai sehari lebih awal daripada insentif group 70 orang. Jadi aku ambil hotel paling murah yang aku dapat, 250 baht atau RM32, dan aku stay di Kiwi Capsule Hotel. Bilik lah yang ni, dan aku dapat satu loker untuk simpan beg dan juga kasut kita. Juga ada tandas dan shower berasingan berhadapan dengan bilik tidur kapsul ini. Saiz bilik ni ialah 4 kaki lebar, 4 kaki tinggi dan 8 kaki panjang, dan dia boleh kunci dari dalam. Ini kawasan hotel. Kawasan ni kan dipanggil Sukhumvit, iaitu satu kawasan famous di Bangkok untuk pejabat, airport mewah dan juga sekolah antarabangsa. Kawasan ni juga hidup di waktu malam, banyak kelab malam dan juga restoran buka sampai ke malam, dan aku keluar sekejap ke 7-Eleven untuk beli air dan juga coklat. Kat sini pun ada banyak street food sebenarnya. Sekarang pukul 1.58 pagi, aku terbangun sebab sakit perut. Minta lampu sikit. Ni aku punya kapsul. Kapsul ni kedap bunyi, tak dengar pun kapsul sebelah bercakap. Yang penting gelap gelita dan rasa boleh tidur tanpa cahaya. Aircon pun kita boleh kontrol sendiri nak sejuk ataupun nak panas. Macam ni lah, aku selesa tidur sini sebab tempat dia sejuk. Good morning guys, sekarang pukul 5.17 pagi. Aku bangun macam waktu aku kat Malaysia juga. Ni controller dia, ni aircon, ni lampu utama. Lepas tu ni lampu kat cermin tu. Yang ni tak tahu apa. Ini kita masuk kad 5.17. Ada wifi, no smoking, dan juga kena ni type C dan juga USB, charger, cermin, ni ada plug kat atas tu. Inilah bilik aku. Kecil je tapi sebab pintu boleh kunci, beg boleh letak sini. Lepas tu ada locker kat luar tu. So aku boleh tidur dengan selesa seorang-seorang. Ni ialah kawasan bilik aku, ada lebih 24 kapsul aku rasa. Kalau kirakan banyak juga owner hostel yang dapat. Bilik ni dia campur lelaki dan perempuan, tapi tak kisah pun sebab masing-masing ada kapsul sendiri. Ada je yang tidur tak tutup pintu, maybe nak elak rasa tu kurun. Ni lah locker kat luar bilik, kita set kod kita sendiri. Aku simpan baju dan kasut saja. Aku datang ni pun bawa backpack saja. Ni pula tandas dia dan shower, asal lelaki dan perempuan. Sabun mandi dan ubat gigi dia wakaf kat situ. Brus gigi aku pula sentiasa memang ada dalam backpack aku. Ni Rabbit Card, kita akan pergi ke Intercontinental Hotel, jumpa kawan aku. Kad ni masih valid ya, walaupun 3-4 tahun lepas. Hotel Intercontinental, kita akan pergi ke sana. Aku dengan Aki. Aki ni, dia guide asal daripada Bangkok. Asal Kelantan. Kelantan, orang Kelantan. Orang Kelantan, saya pun orang Kelantan juga. Betul, saya orang Kelantan. Ya lah. Yesterday, I stay at Capsule Hotel. Capsule? Where is that? RM30 only. Really? In the airport? No, near Sukhumvit 11. Tonight, Intercontinental. Kalau nak minum kopi, itu ada kopi juga. Louis LV. Vuitton Coffee. Louis Vuitton Coffee. LV Coffee. Okay. Ada kopi. Kalau nak jumpa aktor, aktris di Thailand, jom pergi ke Quezon Plaza. Intercontinental Bangkok. Astagfirullah. Apa pula tengok tu, telefon dia baru beli 2 hari dah jatuh dah. Ya, tu dah Ni first time jatuh. Ya, ini. Semalam aku sampai, aku stay kat hotel Capsule Hotel, kat Kiwi Capsule Hotel, RM30 saja. Malam ni kita stay kat sini. What is different? 1,300 satu Yeah. malam. Rambut baru. Cantiknya rambut. Tolong buat rambut kat saya juga. Boleh. Jom. Kita dah sampai Bangkok, dia kena tukarkan rambut. Jadi kita duduk pada hotel? Hotel 5 star. Intercontinental. Kat Intercontinental, now we pula berada kat Muse Bangkok. Dekat je 10 minit jalan kaki. Dua-dua hotel 5 star, tak tahu nak stay mana-mana. Yang tu, tengok air dia. Kita dapat kopi ais malam-malam. Malam nak jaga kan? Ni kita punya bilik kat Intercontinental. Wah, TV kat sini. Lepas tu ni kita punya toilet. Semalam aku tidur kat hotel RM30. Hari ni tidur kat hotel RM1,300. Tengok tu. Ni kita punya katil. Kat sana ada, wah, ada snack lah. Ni buah kat sini. Kita tengok ada apa dalam chiller kita. Oi, air penuh. Ni kita dah kerja penat-penat, kita makan saja, lepas tu kita bayar saja masa check out nanti. Tu dua orang buat apa tu?
Diorang berdua tak nak kacau aku shoot video sebenarnya, tapi tak ada apa pun. Good morning, ni hari ketiga pagi. Malam pertama aku tidur kat hotel Capsule, malam kedua aku tidur kat hotel 5 star. Alhamdulillah. Ni pemandangan daripada Intercontinental, iaitu train station Chitlom. Lepas sebelah ni adalah Holiday Inn. Kita lah Intercontinental, jadi kaki saja daripada Chitlom. Suara aku macam berbisik sebab tak nak kacau diorang, dan aku bersiap ke tandas untuk mandi. Morning guys. Ni tandas kita, dan ni lah view Kota Bangkok. Sama je view train station sana, Chitlom. Prepare bath bomb dan juga bathtub. Ni bath bomb kita. Masa untuk mandi. Tengok daki kat badan aku. Sebab berapa lama aku tak mandi, berscrub semua. Hari ni aku bagi sambil scrub badan dalam bathtub ni. Best hidup. Dah siap mandi, thank you. Good morning guys. Aku baru keluar daripada hotel. Sekarang pukul 7 pagi. Kita nak pergi ke Railway Market dan juga Sebab kita tak nak miss train dia pukul 8. harap cepat sebab hari ni dikatanya hari Ahad hari ni. So tak ada trafik sangat. Aku bersama dengan Jimmy. Dulu kita orang pergi Hat Nyai, sekarang kita orang pergi Bangkok. Selamatbercuti.com